Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga kita semua sihat dan dirahmati Allah selalu. Amin ya Rabbil Alamin. Inilah peta menunjukkan laluan yang akan kami lalui. Laluan yang berwarna biru itu adalah laluan yang akan kami gunakan daripada Kuching ke Pulau Berwit dan Daru. Ini masih di dalam Bandaraya Kuching lagi. Kendaraan di depan itu ialah Toyota Ansa yang sudah berusia 25 tahun. Dan kami singgah di Betong dan di sini ada surau dan kami solat di sini. Lepas itu kami terus menyambungkan perjalanan terus ke Seriki melalui jembatan Nyelong River Bridge untuk ferry point Batang Paluh dan kemudian akan menggunakan ferry crossing ke Pulau Berwit. Jalan raya daripada jembatan Nyelong Seriki tadi ke ferry point Batang Paluh masih dalam upgrading dan tidak lama lagi rasanya jalan ini akan siap. Tentu saja akan memudahkan perjalanan penduduk-penduduk di sekitar ini untuk menuju ke Pulau Berwit, Daru, Igan dan terusnya ke Muka, Balingan, Bintulu, Miri. Sekarang kita masih meneruskan perjalanan menuju ke ferry point Batang Paluh. Kita sini belok ke kanan, ke kiri lah ke tempat Tanjung Manis, tapi kita ambil belok ke kanan untuk pergi ke ferry point Batang Paluh. Si berasa dah sampai ke ferry point Batang Paluh dah. Dekat lah jalan tu melalui Nyalong Bridge ke Batang Paluh tu dan terus ke Berwit. Sekarang kita menunggu giliran untuk naik ferry Batang Paluh. 3 buah ferry. 3 buah ferry? Ya, 3 buah. Berapa tutup? Tutup pukul 11 malam rasanya. Bermula mungkin pukul 6 pagi lah. Sebab orang nak kerja semua nak. Oleh kerana ada 3 buah ferry yang berkhidmat untuk di Batang Paluh ini, maknanya tidak lama lah kita akan menunggu. Duration daripada seberang ini ke seberang sana asalnya menaiki ferry ini dalam setengah jam lah paling lama. Lambang ferry seperti tertera ialah RM1 untuk satu kenderaan. Ialah Sarah, cucu Pak Nek dan Lokman. Dia orang ni kembar, tak seiras. Ini Lokman. Umur sekarang ialah 2 tahun lebih lah. Lokman, payah panjang bridge. Apa lama siap? Apa lama siap ya? 3 tahun? 4. Kelihatan di sana ialah jembatan Batang Paluh yang sedang dalam pembinaan. Mungkin akan siap dalam 3 atau 4 tahun lah. Saya tak pasti ini agak-agak
kami telah bersedia untuk naik ke seberang sebelah sini. Ferry sedang mendarat, landing on the other side of the river, dan Panik guna drone untuk nampakkan gambar kedudukan ferry dan batang paluh ini. Dan ini ialah kenderaan masih dalam ferry, bersedia untuk naik ke seberang sana, dan kini telah mula beransur-ansur satu demi satu, perlahan-perlahan, sebab ini agak curam jugalah dia punya tebing untuk landing point. Dan kami pun masuk ke tanah Pulau Berwit yang sekarang ini telah dihubungkan dengan jembatan Muara Lasa. Di satu lagi nanti kita akan tengok. Di sebelah sini kita gunakan ferry, dan untuk ke sana menghubungkan Pekan ataupun Bandar Daro dengan Pulau Berwit, kita akan naik jembatan Muara Lasa. 3 ataupun 4 tahun lagi pastinya landing point ferry ini akan tinggal sebagai sejarah, sebab jembatan Batang Paluh akan siap dalam masa itu. Dan kita sekarang sedang Panik rasa nak beli minyak dulu, nak beli petrol. Mungkin kita akan singgah satu petrol. Ini dia, Burak Oil ni, singgah untuk isikan minyak. Sebab inilah satu-satunya stesen petrol di Pulau Berwit ini. Meneruskan perjalanan untuk menyeberangi jembatan Batang Lasa. Ya, ini first time Panik menggunakan jembatan ini, tak pernah. Dan sebenarnya inilah jembatan Batang Lasa. Jembatan ini nampak cantik lah, baru lagi. Dengar ceritanya ramai penduduk tempatan yang jogging di jembatan ini. Ini Panik gunakan drone Panik untuk dapatkan gambar supaya nampak jelas, menghubungkan tebing di Daro dengan tebing di Pulau Berwit ini. Nampaknya cantik lah kalau waktu petang ataupun pagi melihat mentari pagi naik dan melihat mentari terbenam di waktu petang, tentu amat memikat. Mereka ni sebenarnya jalan-jalan memandu santai. Tengok ada yang jogging, jalan-jalan. Memang tepatlah cerita yang Pak Nek dengar sebelum ini. Best berjalan-jalan dan jogging di tiup angin, sepoi-sepoi bahasa. Dan Pak Nek meneruskan perjalanan untuk ke rumah penginapan homestay di Homestay Barakah. Dari sini belok ke kanan menuju ke Pekan Daro, dan kalau belok ke kiri akan menuju ke Matu dan Ikan. Jadi kita belok ke kanan di mana terletaknya Homestay Barakah milik Tuan Haji Wahab. Juga pernah dengar namanya, dan lepas ini akan berjumpa dengan beliau, rasa teruja jugalah. Sebetulnya di Pekan Daro ini banyak tempat penginapan homestay dan baguslah, menyediakan banyak kemudahan. Ini pemandangan Pekan Daro daripada aerial view yang Pak Nek rakam melalui drone Pak Nek. Dan ini ialah Homestay Barakah, ya. Cantik tempat ni, dan duduk di sini pun rasa amat selesa. Ruang biliknya luas, dan terima kasihlah kepada Tuan Haji Wahab Syabas kerana menyediakan homestay seperti ini, Barakah Homestay. Selepas check-in kami pun keluar sebab cucu-cucu ingin nak bermain di medan permainan di Pekan Daro dan melihat Daro di waktu malam. Ini ialah taman permainan Daro. Wah, bukan main seronok lagi. Cucu-cucu Pak Nek bermain walaupun dah jauh malam tak mau balik. Pak Nek pun terpaksa lah beli take away makanan untuk dibawa balik, dan kita terpaksa makan di Homestay Barakah selepas ini, dan kita tak dapat makan santai. Mungkin di lain waktu kita akan makan di Taman Selera di Daro ini, insyaAllah. Aisyah naik dari tangga, Aisyah. Pakai siapa kita?
hiburannya. Si lama ni. Hah? Lama sudah dalam kereta. Ayolah. Ya, suka je anak si Omar. Abang tolong ah. Aku nama. Mansa. Jom, Mansa. Sat, jangan tu bentar lah. Kau nak ikut duduk tak? Saya tu. Duduk sekali dengan adik ah. Kakak je. Jom. Cepat dulu lah. Kasih tu. Okay, ready? 1, 2, 3. Siapa nama? Sarah. Oh, kuda. Laju, lari. Naila. Kereta shark man. Ni shark ni. Iya. Okay.